Ini semua adalah janin bayi yang dijadikan loket. Berbeza dengan kumantong kerana loket ini hanya menggunakan janin bayi untuk tarik kekayaan. Kalau korang nak tahu, inilah yang dipanggil sebagai Luke Crock amulet ataupun amulet janin bayi. Dipercayai yang loket ini mengandungi janin bayi yang sebelum ini meninggal dunia dan belum sempat lahir, yang mana mungkin disebabkan keguguran atau kematian dalam kandungan. Kalau korang nak tahu, dalam kepercayaan Thai lama, roh ni dianggap sebagai tidak tenang, namun boleh dijadikan juga sebagai penjaga, pelindung serta pembawa tuah jika dijaga dengan betul. Dah apa pula maksud dia dijaga dengan betul? Sesetengah berumur, dia akan awet mayat janin, atau dia akan cipta patung menyerupai janin dan meletakkan penghuni di dalam patung tersebut, iaitu roh bayi tersebutlah. Jadi sesiapa yang memiliki Luke Crock ni wajib memberi makanan seperti susu, manisan, mainan, seolah-olah seperti menjaga anak sebenar. Syarat dia lebih kurang macam kumantong lah. Dan sebagai balasan, roh daripada janin ataupun bayi tersebut dipercayai boleh membantu menarik rezeki, melindungi daripada bahaya serta nasib malang. Dan kalau korang nak tahu, dekat Thailand banyak je jenis-jenis amulet ataupun loket. Cuma kegunaan dia berbeza dan ritual dia juga berbeza. Dan yang penting, ini semua syirik. Dan untuk orang Islam, janganlah kata-kata nak buat ya. So, apa kata korang? Cuba komen dekat bawah.